Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, macam yang lepas-lepas, kita hari ni ada satu inspection tanah seluas 80 ekar. Yang mana di atas tanah 80 ekar ni ada 50 ekar kebun durian dan 30 ekar sawit. Alright. So, alhamdulillah hari ni kita dah appointment dengan owner untuk kita view tanah tersebut dan kita nak naik drone. So, macam biasa, kita akan bawa korang tour tanah ni. Alright, check it out. Okay gang, perjalanan kita sudah bermula. So, kita baru bergerak daripada office untuk ke lokasi tanah. Jadi, di dalam perjalanan nanti, insyaAllah kita akan kongsikan apa-apa yang boleh kongsi. Okay, stay tune guys. Okay guys, kita dah masuk Plaza Tol Pagoh. So insyaAllah dalam 4 minit lagi kita sampai ke Shell Pagoh. So kita akan jumpa owner dulu dekat Shell Pagoh, dan baru kita akan tengok tanah dengan owner lah. Alright, so let's go. Hai sir, relate. Syukur lah. Syukur, ya. Email office dekat mana? Jawapan? Kempas utama. Tempat? Itu 15 tahun tu. Dia dah pokok. Okey, ini adalah kawasan pokok durian, Blackthorn. Sini adalah pandangan dia lah. Okey, so ni adalah kawasan kebun sekitar 32 ekar. So 32 ekar ni dia punya penghasilan sebulan boleh mengeluarkan hasil sekitar 40 tan dan almost lebih kurang kalau dengan harga semasa dalam 35,000 lah sebulan untuk penghasilan income ataupun return back daripada penghasilan buah sawit. Okey, so kita pusing lagi, nanti kita akan tengok apa yang ada lagi di atas tanah. Okay. Okey guys, ni antara tempat pump air untuk supply air untuk tanaman. So untuk sumber air yang ada dalam kebun ni. So untuk buat store ataupun enjin ni pun dah habis sekitar 30,000. Okey, dalam ada satu enjin besar lah. So ni antara tempat kita tarik air, untuk supply kepada tanaman di atas. Perkenalan itu cuma seketika.
Alhamdulillah selesai untuk inspection hari ni untuk tanah 80 ekar. So now kita dah ongoing ataupun on the way balik ke office Kempas. So dalam inspection tadi sebenarnya tanah sangat menarik guys, sebab ada lebih kurang dalam 1400 durian blackthorn dan lebih kurang dalam 1200 pokok durian Musang King. Dan lebih kurang 32 ekar sawit yang berumur 15 tahun dan juga ada juga 5 ekar untuk tanaman baru iaitu umur 4 tahun. Dan penghasilan untuk hasil sawit ni lebih kurang dalam 40 tan sebulan. So kalau dikira dengan rate harga semasa 900-800, so boleh mencecah kepada 35,000 sebulan guys. Okay, so satu penghasilan yang baik. Dan tanah besar. Apa lagi yang menarik, sebab owner dah sediakan ataupun untuk pam air, maknanya elektrik semua dah ada di atas tanah guys. So tu antara satu kelebihan lah. Dan paling unik adalah grant adalah freehold international ataupun freehold open. Tiada sekatan, tiada syarat nyata guys. Okay, so yang mana ada klien, yang mana kawan-kawan yang ada klien yang mencari tanah sekitar 80 ekar, boleh roger guys. Okay, so now kita dah on the way balik ke JB. So let's go.